Macam mana kita nak tahu macam mana jangka hayat book fiber kita ni dah tamat? Okey. Pertama, kita tengok kondisi book kita tu. Book kita, kalau kita backing habis 20,000, contoh lah saya kata. Kalau kita buat baru habis 15,000, mana dia tu sampai masa awak kena remove lah dia. Mana maksud saya? Sebabnya kalau kasut, awak beli kasut, backing kasut tu habis 100.5. Beli kasut habis RM50, mana kasut tu memang tak boleh nak pakai dah. Kalau awak kita pasal sentimental ni value, tu cerita lain. Tapi lama mana jangka hayat barang fiber ni? Okey, jangka hayat barang fiber ni pertama, dia kena tengok pada kualiti produk. Jangka hayat ni kena tengok pada kualiti produk ni. Tengok resin dia, apa resin yang dia guna. Okey, kualiti produk. Kedua, orang yang buat, awak dah dapat barang yang bagus, barang yang sangat bagus. Tapi cara ataupun teknik orang buat kerja tak bagus. Terlalu cepat kerah. Terlalu lambat kerah pun tak boleh. Susunan struktur tulang pun tak kena. Akan bagi efek tak? Bagi. Yang ketiga, dah dapat barang baik. Penjagaan. Tengok kalau kita tengok bubur masalah, setiap tahun berapa kali dia naik.